Sebenarnya apa yang penting dalam modifikasi transfer case Pro 2 Kembara ini ialah bagaimana untuk kita putuskan output shaft ni dengan sistem full time 4-wheel drive Pro 2 Kembara. Dan sistem clutch coupling ni adalah sistem 4-wheel drive yang bukan full time. Okey. Di mana coupling clutch ni akan menghantar pusingan ke roda depan, okey, dengan menyambung. Okey, ini ke roda depan ni. Okey. Ini ke roda depan dengan menyambung bahagian ni dengan bahagian yang menghantar roda ke belakang. Ni. Ni kalau kita tengok input daripada transmisi. Okey. So yang ini akan berputar full time. Okey. Dan akan disambungkan oleh clutch ni. Jadi untuk memutuskan sambungan ni ada dua cara lah. Satu, kita tanggalkan yang ni seperti video saya sebelum ni. Kedua pula, kita tanggalkan dua gear ni. Kita tanggalkan ini, okey, maka mekanisme lock tu tiada lah. Sebab di sini ada mekanisme lock untuk mengunci gear transmisi ni. Jadi selepas saya ambil tahu dan faham bagaimana sistem ni, okey, saya memilih untuk menggunakan gear ni dan juga shaft ni. Okey, ini adalah lock. Sementara gear ni saya tanggalkan. Okey, masukkan jari, kemudian tolak pin ni di dalam ni. Bila pin tadi tu sudah mengunci bahagian atas dan bahagian bawah, kemudian kita ketuklah. Okey, ketuk supaya gear ni masuk dan gear kita akan dikunci dengan sempurna. Okey, sekarang mari kita uji. Sekarang ni two-wheel drive. Okey, two-wheel drive. Bila saya putar ni boleh berpusing lah, tapi kalau kita tahan dia berhenti. Ni kalau saya tahan dia berhenti. Okay, ni sistem two wheel. Kemudian kalau kita naikkan actuator ni, okay, kita naikkan coupling clutch ni dengan menarik actuator ni. Yang ini akan jadi four wheel drive. Okay, saya pusing Saya pusing dan tidak boleh tahan. Dia akan sentiasa ikut berpusing.